Bila wanita bertanya, muslimah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebab seorang wanita itu masuk ke dalam neraka?" Lalu Rasulullah menjawab, iaitu mereka menyakiti hati suaminya dengan lidah mereka, dan mereka tidak mensyukuri suaminya. Kemudian yang ketiga Nabi sebut, seseorang wanita itu apabila dia tidak menyukai sesuatu terhadap suaminya, dia boleh melupakan segala kebaikan suami. Suami puan pernah tak ajak puan pergi makan kat kedai makan? Pernah. Suami puan pernah tak bagi duit belanja? Adalah. Suami pernah belikan baju? Ada. Pernah tak bawa pergi jalan? Ada. Pernah tak bawa beli kopi pisang? Banyaklah. Lepas tu saya tanya, "Puan, tadi puan cakap menderita sepanjang 30 tahun, macam tak pernah langsung ada bahagia, macam tak ada kebaikan langsung, macam hari-hari tu buruk-buruk." Tak adalah macam tu Ustazah, ibarat saja tadi tu. Jadi saya kata, bahaya puan, ini hadis Nabi sebut, di antara ciri-ciri wanita neraka, ahli neraka, wanita dicampakkan ke dalam neraka apabila dia tak suka tentang suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak mempunyai ciri-ciri wanita ahli neraka tersebut.